sama-sama mencapai sesuatu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Khairul Abdul Rahman. Saya bekerja di KIK Bayu Emas yang Berhad, dan saya bekerja sebagai penulis kelas. Program ni sangat bagus bagi saya. Antaranya sebelum kita sampai sini, kita memang ada yang tak mengenali satu atau lain. Jadi bila kita masuk dalam program ni, dia akan mengajar kita cara perkenalan dan mengukuhkan kepercayaan antara satu sama lain. Nah, yang dapat dia punya dapatan tu dari banyak yang saya uraikan, daripada segi kepercayaan, kerjasama antara satu pasukan, jadi leadership yang baik, lepas tu dapat mendengar antara satu sama lain lah untuk berjaya. Okey, yang paling best aktiviti ni adalah acara tarik, acara main dart, tarik tali, dan membuat bangunan lah. Itu yang saya rasa acara itu boleh impak pada setiap individu dengan susunan, dan untuk kita sebagai pekerja, macam mana kita nak kongsi pengalaman dengan pekerja yang baru dan menyusun strategi untuk kita sama-sama mencapai sesuatu yang kita nak. Selama 3 hari ini, of course saya akan beri ratingnya sebab dia punya perusahaan adalah sangat baik, dan penyampaian oleh kos semua memberikan kita satu impak mengenai apa itu pentingnya kerjasama dalam sepasukan, dan apa yang perlu kita buat untuk berjaya dan menukarkan seseorang tu daripada pasif kepada yang boleh bercakap dan boleh berinteraksi antara satu sama lain. Jadi rate yang paling saya bagi 10 lah untuk yang terbaik lah.